Dah tu bagi duit haram ke Baitul Mal tu boleh pula ya? Ya, memang boleh. Korang tahu tak? Korang tahu tak kalau kita ada harta yang syubhah, harta yang syubhah ni contohnya macam mana? Contohnya korang jalan-jalan dekat tempat parking lot, tiba-tiba korang nampak ada seketul duit RM100 dekat atas jalan. Korang nak tengok saja ke? Korang nak ambil dan buat belanja diri sendiri ke? Ataupun korang nak salurkan pada orang yang memerlukan. Okey. Itu analogi yang mudah lah. Harta tu adalah harta yang syubhah. Duit RM100 tadi tu adalah duit yang syubhah. Sebab apa? Dia bukan milik korang. Dia bukan hasil daripada titik peluh korang. Dia adalah duit yang korang pun tak tahu siapa punya duit ni. Tapi nak guna untuk diri sendiri tak boleh sebab dia adalah harta yang syubhah. Kita pun tak tahu sumber duit tu daripada sumber yang halal ke, haram ke. Tapi kita rasa rugi. Rugi kita nak buang duit tu dan tinggal macam tu je. Kalau tiba-tiba anjing gigit, koyak dah rugi. Baik korang derma kat masjid ke, kan? Macam tu lah analogi dia. Kita ambil harta yang kita rasa syubhah dan kita bagi pada tempat yang boleh menyalurkan duit tadi tu kepada orang ramai. Okey, kenapa kita buat macam tu? Dia bukan untuk menyucikan diri kita. Faham tak? Dia bukan nak menyucikan harta kita. Kita bagi tu untuk orang dapat manfaat daripada duit tu. Dan kita nak melepaskan diri kita daripada harta yang syubhah. Okey, faham tak?